Assalamualaikum guys. Selamat berpuasa dan selamat berbuka pada bulan Ramadan pada tahun ni, tahun 2026. Ni kebetulannya saya buat video ni untuk bertanyakan pada mana-mana sahabat yang tahu kan apalah tanda tahi lalat kat lengan macam ni, lengan kiri. Apa tanda besar tahi lalat saya lengan kiri ni. Lengan kiri saya ada punya tahi lalat tanda besar macam ni. Kalau macam saya baca tu kan, dekat mana komen dia mengatakan bekerja keras, sentiasa diuji. Tapi kebetulan ni memang saya sentiasa pun diuji. Macam sekarang ni pun dah 3 tahun isteri meninggalkan saya. Lepas tu usaha saya pun inilah, ada turun naik, tapi saya sentiasa bertabah. Jadi kalau sahabat kawan-kawan yang mempunyai ilmu tentang tanda tahi lalat ni, bolehlah komen di kolom komentar. Turunkan komen di video saya ini. Sekian. Terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa.